Kita tangguhkan dulu cerita pasal Profesor isteri dia, girlfriend, idaman dia dan anak menantu dia. Kita buka cerita baru tentang abang sulung saya, Ahmad Bakti, pakar IT. Ahmad Bakti pun lambat kahwin. Dia seorang pakar motivasi dan penulis buah. Sering dijemput bagi ceramah untuk golongan yang terpinggir dan bermasalah. Minat utama dia adalah bagi ceramah kepada golongan ibu tunggal. Tadi saya cakap abang sulung saya ni pakar IT kan. Sebenarnya gelaran IT ini diberi oleh kawan-kawan dan adik-adik. Tapi IT di sini bukan bermaksud information technology, tetapi ibu tunggal itulah kepakaran abang Bakti. Ini anak yang paling kaya, anak kaya, isteri kaya, harta. Tapi budi bahasa dia pun kaya juga. Dan Jan yang berjaya pecahkan terunung abang pada malam pertama adalah seorang ibu tunggal berusia 26 tahun dengan 2 anak 3 dan 5 tahun. Selepas perkahwinan pertama, abang meneruskan khidmat bakti dia kepada golongan Jan. Dan dalam tempoh setahun dia berkahwin dengan Norma Jan, Habibah Jan, Rosita Jan, Rokayah Jan. Tentu tuan-tuan tanya, semuanya Jan ini keturunan Pakistani ke? Bukan. Dan di sini bermaksud janda. Abang berkahwin dengan ibu tunggal, ibu tiga, ibu tunggul, ibu tanggal dan dapat anak-anak seramai 11 orang. Saya teringat hari pertama saya berkenalan dengan keempat-empat isteri abang. Nah, kakak ipar saya tu. Terpaksa saya panggil kakak walaupun semua tu lebih muda dari saya. Akak ni ibu tunggal. Laki akak mati. Astagfirullahaladzim. Akak ni kan ibu tinggal tau. Laki akak yang tinggalkan akak bukan akak. Akak ni kan ibu tunggul. Laki akak tu jahat, garang. Dia selalu bawa balik ke brand di rumah. Akak jadi macam tunggul. Ya. Bila dia kahwin dengan betina tu, dia halaunya akak dengan anak keluar dari rumah. Ha? Itulah keempat isteri abang yang dinikahinya dalam tempoh tak sampai pun setahun. Tapi abang berkahwin dengan ibu tunggal. Maknanya janda yang ada anak. Janda berhias atau janda yang tak ada anak, abang tak sentuh. Sebab bagi dia golongan lebih mudah dapat jodoh sebab tak ada SRD. Abang jadi kesayangan seluruh ibu tunggal, tapi dijadikan musuh oleh kaum perempuan, terutamanya mak datu. Mak
pernah halau abang keluar dari rumah. Sebab dia pujuk abah untuk kahwin dengan salah seorang ibu tunggal di bawah tangan dia. Isteri abang Bakri dan abang Baji pun juga menyapa. Juga tak suka kalau dia datang. Kalau abang Bakri telefon, mereka ni buat layan tak layan. 5 tahun. 5 tahun abang cuba pujuk abah dan adik-beradik untuk ikut jejak langkah dia, mencontohi dia, berkorban untuk ibu tunggal. Abang tak serik-serik walau kena marah, kena halau, kena maki hamun. Abang pernah juga pujuk kawan-kawan dia ni, tapi sebenarnya tak berhasil. Tapi seluruh ibu tunggal terus sayang dan hormatkan abang. Tambah lagi kalau yang dapat jodoh, abang tempat mereka berlindung, mengadu, memulakan hidup dan merancang masa depan anak-anak. Saya teringat masa abang mula-mula berkahwin tu, umur abang 37 tahun. Masa itu tahun 1995. Usia isteri abang tidak mengikut urutannya. Isteri yang tua tak semestinya yang tertua dan isteri yang muda tak semestinya yang termuda. Dalam rumah tangga abang tak ada pun istilah isteri tua, isteri muda. Semuanya abang anggap isteri muda. Kak Norma 26 tahun, 2 anak, 3 dan 5 tahun. Kak Habibah. Kak Habibah. 3 anak, 3, 5, 7 tahun, 28 tahun umur dia. Kak Rosita 24 tahun, 2 anak, 1 dan 3 tahun. Kak Rugaya 30 tahun, 4 anak, 2, 4, 6, 8. Saya teringat tahu, masa mula-mula abang saya berkahwin perempuan, adik-beradik semua terperanjat. Mak saya lagilah terkejut beruk bila dapat tahu abang kahwin 4 dan dapat anak-anak seramai 11 orang. Abah saya dia dengan muka selamba dia, dengan senyum yang tak pecah dia. Saya tak tahulah apa yang dia fikirkan.